Dalam kelas, persoalan yang sama bermain dalam fikiran pelajar. Sama juga dengan saya fikirkan benda ni sebab saya pun adalah seorang pelajar. Kenapa kita kena belajar benda susah ni? Dari sudut aplikasi dalam kehidupan tu, tak nampak jelas sangat. Ya ke? Akan guna waktu kerja contohnya. Sebab tu, sekolah ni bagi saya antara kemahiran yang paling penting ialah anda tahu yang anda belajar macam mana cara untuk belajar apa-apa bidang ilmu. Sebab sekarang ni ilmu kemahiran terbuka meluas. AI lagi. Kalau anda tak ada kemahiran untuk belajar, rugi. Susah nak pergi jauh. Jadi, ni 3 prinsip asas kemahiran belajar. Yang pertama, meta awareness. Belajar untuk sedar macam mana kaedah belajar yang berkesan. Suka visual ke? Auditory ke? Style belajar macam mana yang mudah untuk anda tangkap dan sedar yang anda boleh belajar sesuatu bila anda fokus dan memang anda nak belajar. Yang kedua, struktur ilmu. Biasa apa-apa bidang subjek ni dia ada rangka besar dia, ada outline dia. Anda kena faham dulu asas dia, prinsip dia, baru anda boleh tambah detail. Dengan adanya struktur tu, apa-apa ilmu tu lebih senang disusun dalam otak anda. Yang ketiga, cari jalan pintas. Jangan buang masa dengan cuba try test dengan kesilapan baru. Sedangkan anda boleh tanya kawan, tanya cikgu. Dapatkan tips yang betul-betul boleh jimatkan masa dan tenaga anda. Ikutkan sebenarnya ada lagi 2 prinsip bukan 3. Ada 5 sebenarnya. Tapi saya tak nak cakap panjang sebab saya tahu bila saya cakap panjang tak ada orang nak dengar pun. Ini pun sebab saya bosan je. Saya nak cuba try speaking depan kamera. Yelah, kebanyakan video-video yang saya upload sebelum ni saya tak bersuara, saya hanya tunjukkan muka saya. Jadi saya just nak try benda barulah. Okay, bye.